Hai, apa khabar? Video kali ni saya datang balik nanti cakap pasal kami. Pandu uji Volkswagen Passat. Model ini adalah model segmen D, sama macam Honda Accord, Toyota Camry. Dari segi saiz lebih kurang macam 3 Series lah. Cuma 3 Series tu dia punya wheelbase dia panjang sikit, jarak antara roda depan dan belakang. Tetapi secara keseluruhan kereta ni lebih panjang, memberikan ruang dalaman yang lebih luas, masa duduk boleh rasa, dan juga boot yang besar tu 586 liter, 100 liter lebih besar daripada 3 Series. Kembali kepada kami tu, Hisham patut dah sampai ni, tapi dia masih seronok pandu uji varian Highline. Ia datang dengan enjin 2 liter DSG 6 kelajuan, sama macam Golf Mark 7 tu. Sebab tu dia masih seronok pandu lah. Yang kami ada di sini adalah varian Comfort. Bawah sekali varian Trendline, model Trendline dan Comfort Line menggunakan enjin 1.8 turbocharged dan DSG 7 kelajuan. Harga pula Trendline dan Comfort Line berbeza RM20,000, di mana Trendline bermula dengan harga RM160,000 dan Comfort Line RM180,000. Dari segi ciri perbezaan antara dua varian ini, LED headlight, parking assist, leather seat, power boot lid, keyless entry and go, selain daripada beberapa ciri-ciri yang lain. Untuk varian Highline pula, tambah lagi RM20,000 untuk menjadikan RM200,000. Selain daripada perbezaan enjin, iaitu enjin 2 liter turbo itu, ia juga datang dengan DCC, itu Dynamic Chassis Control, di mana kita tahu daripada pemanduan Volkswagen sebelum ini, ia memberikan perasaan ataupun rasa pemanduan yang amat berbeza antara varian yang ada DCC dan tanpa DCC. Bukan nak kata tanpa DCC model ni tak sedap lah. Ia masih pandu seperti kereta Jerman. Solid. Untuk ulasan pemanduan dan seterusnya, kita tunggu Hisham yang sepatutnya sampai kejap lagi. Wah, ni bawa kereta mewah ni, jalan dekat kawasan rumah mewah ni. Oh, jalan pun cantik ha. Oh, dia mesti ingat rumah kita dalam ni kan? Oh, biarlah dia orang ingat ingat. sikit. Ni mana kita nak pergi ni? Nak cari bug lah, dia senang tunggu kita lah. Ya ke? Ha. Bukan dia ada 1.8 Passat tu? Alah, inilah pasal yang lebih best. Ya ke? Memanglah. Biarlah dia dengan 1.8 tu. Sorang-sorang kan. Ni. Bila orang beli Passat ni, ataupun nak beli Passat ni kan, kita tengok sekeliling tu, nak buat kerja nakal ni. Ada. Orang cakap apa tau? Atau kita Golf GTI Limousine. Betul ke? Enjin sama Golf GTI. Transmisi sama, 6 kelajuan DSG. Kuasa 220 kuasa kuda. Oh. Kan? Yang XDS, pembeda XDS. Susah nak sebut ni. Diferensial tu kan? Pun sama, ada juga. Tapi kereta ni besar lah. Yelah, Golf GTI Limo. Tengok. Will spin. 60 80 100. Oh. Berapa saat tu tadi? Tak kira. Tak apalah. Nanti kita check video Tapi bayangkan, macam mana? Kereta besar macam ni boleh pergi macam ni. Oh, betul GTI kan. You tadi padam itu ESC Tak ada. Tapi kenapa dia wheel spin pula? Memang banyak sangat kuasa dia. Oh. Sampai macam tu. Jalan kering pun dia speed, tapi dalam kawalan. Ini sudah sampai tahap C class dengan 3 Series ni. Tak ada, lebih. Prestasi pemanduan. Kalau nak ikutkan yang harga nak dekat dengan kereta ni, mana ada lawan. 220 kuasa kuda. Okey lah, betul lah. Pengendalian pula macam mana? Jangan cakap pengendalian. Sebenarnya banyak benda dengan kereta ni taklah GTI sangat. Alah, you tadi yang you cakap tahu GTI Limo. You sekarang main dengan saya ke apa ni? Sebab macam mana nak cakap, kereta ni tengoklah rupa dia macam mana. Betul. Dia tak boleh lah nak buatkan betul-betul sampai jadi macam GTI. Dia agak eksekutif lah. Sangat. Kan, nampak macam tahu tak orang kaya lama. Bukan macam orang kaya baru. Cover line sikit, takut orang colik dia orang kan. Dia patut boleh mampu beli kereta lagi mahal. Tapi dia rasa macam ini cukup lah. Ini cukup. Dia dalam bahasa orang putih cakap the thinking man's car. Macam tu kan. Macam tu. Tapi saya selalunya tak adalah nak think sangat kan. Sebab tengok ni lah.
80, 90, 100, 110, 120. Laju dah lebih hak kelajuan. Tapi you tengoklah, kalau kereta you laju macam ni, siapa boleh culik you? Betul. Tengok suspensi dia. Itulah pelik sikit. Dia kalau jalan di lebuh raya, walaupun tak rata, terumbang-ambing, goyang-hayang, dia cantik. Kawalan badan dia pun tegap. Betul. Tapi dia punya penyerapan suspension pun sedap. Rata je kereta. Betul. Tapi kalau langgar yang lubang yang tajam ataupun bonggol yang tajam pun, dia ada bunyi macam keder. Betul tak? Betul. Jadi mungkin dia tak habis disesuaikan untuk jalan raya di Malaysia. Maklumlah, ni kereta Jerman. So mungkin dia buat talaan tu semua atas autobahn, jalan cantik-cantik punya. Mungkin lah kan. Tapi bila kita lagi laju lagi kan, seperti yang sepatutnya dipandu kereta ni laju sikit. Tengok. Permukaan tak rata pun semua jadi nyaman, relax je kan. Jadi nak tak nak, karakter, personality ataupun keutamaan kereta ni tak bolehlah sama dengan Golf GTI. Betul tak? Betul. Tapi unsur-unsur sedikit Golf GTI tu dari segi dia punya suspension boleh laras, driving mode, engine prestasi, semua tu seronok lah nak ada. Yalah. Itu je lah. Bagi saya, dia bukan semata-mata keseronokan pemanduan kereta ni. Nak kata betul-betul seronok memandu, taklah sangat. Dia cumanya kalau nak saing lawan dengan 3 Series dengan C-Class kan, ataupun Audi A4 kan, tengok atas kertas tu dia banyaklah kelebihan dia. Kuasa lebih, peralatan lebih sikit, saiz pun Badan lebih besar. dia badan sebenarnya sedikit lebih besar daripada premium saloon yang kecil kan. Iyalah, yang A4 3 Series C-Class tu. Jadi kalau ikut atas kertas, nilai harga ni memang terbaik. Ya, betul. Kalau lawan semua tu. Tapi dari segi kemasan, penelitian dan juga kemewahan keseluruhan macam mana? Sebenarnya tak kurang. Sama tak dengan level 3 Series tu? Okey, kamu tengok kabin sekarang ni. Tengok dia punya kemasan, dia punya bahan pun. Sini ada kayu, sini plastik pun lembut kan. Dan sini dia punya macam besi ni. Semua bagi saya rasa sangat sedap mata memandang lah. Dan you tengok depan you. Itu bukan meter tau. Itu panggil screen. Virtual screen. TFT LCD display kan. Betul. Jadi tapi tetap nak tanya. Dari segi duduk sebelah ni kan. Dari segi kesenyapan kabin, keselesaan, dan rasa kemewahan dan kualiti keseluruhan, sama tak? Boleh kata sama tak dengan 3 Series dan C? Ke kurang sikit? Terutamanya kalau dibandingkan dengan Mercedes C-Class, dia memang masih kurang sedikit lah. Okey, tapi tak kurang banyak sangat. Jadi tetap nilai harga tu baguslah. Oh, bagus. Saya rasa itu nilai harga, dari segi nilai harga kereta ni pada segmen ni tiada bandingan. Lencana dengan rupa je lah kot. Betul. Yang menjadi isu. Betul. Dan juga kamu tengok reka bentuk kereta ni, dia tak fussy tau. Jadi tak kalau kecoh. Dia tak kecoh. Dalam masa 3, 5, 7 tahun, kereta ni dia tetap tak akan nampak tua. Macam you tengok model pasal yang sebelum ni, B6, B7. Sungguh pun dah beberapa tahun, tapi reka bentuk mereka masih modern dan contemporary. Itu dari satu sudut pandangan. Dari lagi satu sudut pandangan pula, kereta ni ada orang kata nampak tua, baru lancar pun dah nampak tua, 5 tahun akan datang pun nampak tua juga. Kan? Tapi saya sendiri saya suka. Sebab saya ni bukan jenis yang hipster, yang selalu kemaskinikan fashion terbaru. Betul tak? Betul. Jadi saya ni suka jenis yang sedap mata memandang, sejuk hati, nampak kemas, selesa, nyaman, rendah kan? diri. Bukan semata-mata pasal nak rendah diri lah, tapi tak perlulah tarik perhatian yang lebih-lebih kan. Betul. Jadi kesimpulannya dalam segmen ni yang nak naik ke atas ni kan, dia rupa memang macam ni lah. Dia semua tak menjolok mata. Kecuali Lexus IS. Oh, yang tu over sikit. Itu over sikit. Tapi sebenarnya itu price dia pun, harga dia pun over tau. Kan? Terlampau. Dah mencecah 300,000. Kamu boleh beli ini, lepas tu siap Vento 1 biji. Tapi prestasi pun tak macam ni. Prestasi lebih kurang sana sajalah. Terdiam sekejap memang laju kereta ni kan. Dan akhir kata,
sebelum kita pergi cari dekat bak rujuk kepada yang 1.8 pula. 1.8 tu itu bagi saya dia bertanding di segmen lain pula. Sungguh pun kereta yang sama tapi segmen dia soal lain. Harga dia 160 sampai 180 ribu. Okey. Prestasi dia enjin berkuasa kuda 180 kuasa kuda. Jadi dia sekarang dia setara dengan macam kereta Accord 2.4, segmen Tiana di 2.5 Jepun dan Korea. Ya. Okay. So jadi pada segmen tu untuk saya Passat 1.8 dia ada tandingan. Oh, dia menang. Menang. Memang prestasi confirm. Bagus kan. Kemasan kualiti pun lagi kamu tinggi. dapat prestasi yang setara tapi kamu dapat kemasan dalam satu lagi tahap yang atas. Tapi saya rasa Accord lagi senyap lah pada kereta ni. Macam lah. Tadi kan perasan lori lalu, motor lalu, macam kuat juga kan? Ya lah. Ke awak tak tutup tingkap betul-betul? Tutup. Tutup. Okey dah, kita pergi cari bak. Bawa laju sikit. Saya rasa entah dia rindu kita tengok tu. dekat DS gearbox dia.